Rawatan alternatif, pandangan atau scan dan rawatan jarak jauh. Dalam bidang rawatan alternatif Islam, isu yang julung kali menjadi perbalahan dan perbahasan bagi kebanyakan pihak adalah berkenaan teknik pandangan atau scan dan rawatan secara jarak jauh. Namun, apabila permasalahan ini dibahaskan oleh majoriti yang berada pada peringkat awal atau berada di luar daripada bidang rawatan alternatif, maka yang tersebar adalah tidak lain hanyalah kesalahfahaman. Antara kesalahfahaman tersebut adalah berkenaan teknik pandangan atau scan dan rawatan jarak jauh adalah menyalahi syariah Islam kerana 100% melibatkan bantuan jin pendamping dan khadam semata-mata. Walaupun tidak dinafikan, memang wujud pihak haluan kiri dalam bidang rawatan alternatif, tetapi ia merujuk kepada sebahagian pihak sahaja. Apabila ideologi tersebut menular dan menjadi ikutan di kalangan orang awam tanpa sebarang usul dan kajian, maka golongan ini akhirnya berjaya menanamkan persepsi buruk kepada masyarakat tentang rawatan alternatif Islam yang berkemampuan dalam bidang rawatan jarak jauh. Apakah konsep sebenar dalam teknik pandangan atau scan dan rawatan jarak jauh? Secara amnya, alam kerohanian seorang manusia adalah merangkumi dan meliputi seluruh lapisan alam tenaga dan material yang terbentang di alam semesta. Walaupun secara fizikalnya manusia itu mungkin berada pada tempat yang berbeza, namun secara rohaninya tenaga mereka sentiasa berada di dalam ruang yang sama dan sentiasa dalam keadaan bersedia untuk berhubung antara satu sama lain. Manakala dari sudut alam fizikal pula, manusia itu sentiasa memancarkan corak tenaga rohani masing-masing tanpa mereka sedar, antaranya dalam bentuk biofoton dan gelombang. Jadi dalam teknik pandangan atau scan jarak jauh, perawat sebenarnya sedang mengesan dan membaca kerohanian pesakit melalui pembiasan tenaga rohani yang dipancarkan pesakit. Masalah pada pesakit boleh dibaca melalui corak pembiasan tenaga rohaninya, sama ada tenaga rohani pesakit berada pada tahap yang kasar, halus atau memiliki kitaran tenaga yang lancar atau lambat dan tersekat. Penaakulan atau bacaan tenaga rohani ini mampu pergi ke tahap yang lebih terperinci mengikut ilmu kefahaman dan pengalaman perawat dalam bidang rohani. Manakala dalam konsep rawatan jarak jauh pula, teknik rawatan ini langsung tidak melibatkan apa-apa ritual dan upacara seperti yang digembar-gemburkan sesetengah pihak. Seperti yang telah diterangkan di atas, yang mana kerohanian setiap manusia sedang berada pada ruang yang sama dan hanya menunggu masa yang sesuai untuk berhubung, maka apabila pesakit dan perawat masing-masing bersetuju dengan syarat yang dikemukakan kedua belah pihak, maka kerohanian antara pesakit dan perawat akan mula terhubung antara satu sama lain. Apabila kerohanian antara perawat dan pesakit mula terhubung, maka secara tidak langsung kerohanian perawat dapat memulakan rawatan dan proses penyembuhan rohani terhadap kerohanian pesakit mengikut kemampuan perawat. Manusia moden semakin kurang pendedahan dan pencerahan tentang ilmu rohani atau kerohanian. Apabila kesedaran tentang kerohanian semakin kurang, maka mentaliti manusia itu sendiri semakin terbatas sehingga menganggap rohani masing-masing terikat kepada ruang dan tempat. Sedangkan tenaga rohani itu jangkauannya adalah lebih jauh dan luas dari kemampuan tenaga minda manusia. Bermaksud selagi minda dan pemikiran manusia mampu memikirkan seseorang atau memikirkan sesuatu tempat yang jauh, maka tenaga rohaninya mampu bergerak lebih pantas dan jauh dari tenaga mindanya itu sendiri. Kesimpulannya, tiada istilah batasan dalam teknik pandangan atau scan serta rawatan jarak jauh selagi perawat faham sasaran masing-masing, sama ada melalui nama, gambar atau lain-lain yang hanya bertindak sebagai penunjuk arah sasaran semata-mata. Adalah satu kesalahan dan kesilapan sekiranya manusia beranggapan bahawa hanya ilmu hitam atau sihir sahaja yang mampu dilakukan secara jarak jauh, tetapi bukan ilmu hak rohani.